Korang tahu tak siapakah musuh utama kita? Bukan manusia lain. Bukan juga kesusahan hidup. Tapi makhluk ni adalah makhluk yang sangat halus. Yang akan sentiasa mencari ruang, mencari peluang untuk menyesatkan kita. Ini dia, Falsafah Syaitan oleh Hamka. Okay, buku ni bukan buku biasa-biasa. Walaupun nampak macam ringkas sahaja buku dia. Tak sampai pun 200 rasanya. 100 pun tak sampai. Satu muka surat je. Tapi buku ni memang syarat dengan perbincangan-perbincangan yang mendalam tentang syaitan itu sendiri. Dan bila sebut pasal falsafah dan juga syaitan, dia adalah bagaimana kita nak memahami cara fikir syaitan itu sendiri daripada kacamata Al-Quran. So, buku ni adalah buku perbincangan daripada karya Tazkiyatun Nafs ataupun Penuntun Jiwa oleh Hamka. Dan dia ambil sebahagian itu, dibukukan bahagian untuk falsafah syaitan ni, dan juga dia akan menceritakan sedikitlah tentang syaitan ni macam mana dalam Al-Quran. Bagaimana syaitan ni bekerja, bagaimana syaitan ni berfikir, bagaimana syaitan ni pun datang untuk menggoncangkan iman manusia ni. Salah satu ayat yang saya sangat suka dalam buku ni adalah daripada tulisan Ibn Taymiyah. Okay, Hamka ni dia quote ayat Ibn Taymiyah. Dia kata, saya tiada takut dipenjarakan dan saya tiada gentar ditawan. Kerana orang yang terpenjara ialah orang yang dipenjarakan hawa nafsunya dan orang yang tertawan adalah yang ditawan iblis. Bayangkan kita rasa bebas berfikir, bebas rasa macam-macam kan. Tapi sebenarnya kita ni dibelenggu oleh rasa dan juga dibelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri. Dan kadang-kadang tu kita rasa kita macam keputusan yang kita ambil adalah keputusan kita sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah keputusan yang telah disalut, telah dibisikkan godaan syaitan kepada kita. Punyalah licik makhluk ini sehingga kan dia mampu untuk mengubah cara fikir kita, mengubah cara amal kita. Bahkan kan, contohlah, kita rasa macam kita buat benda baik kan. Tapi sebenarnya disebabkan godaan syaitan ini, kita pun terpengaruh, kita pun terkeliru dan juga kita macam-macam lah kan dengan syaitan punya bisikan ni kan. Nampak macam baik amalan kita ni, tapi disebabkan niat kita terpesong. Okay? Syaitan ni mampu untuk mengubah niat kita, menyebabkan amalan kita tu terus tak jadi apa. Sebab syaitan ni kerja dia bukan nampak terlalu besar ataupun secara kasar kan. Bagi tahu, okey, kau pergi bunuh orang, kau mesti minum arak, kau mesti berjudi. Benda tu memang dah terang-terang lah kan. Kalau kita orang-orang yang baik kan, orang-orang yang memang belajar agama, kita tahulah benda tu memang dah salah dah. Takkan syaitan nak ajar kita, okey, pergi layan perempuan kan. So takkanlah macam tu kan, kita kan orang baik-baik kan. Tapi bagaimana syaitan ni nak memastikan umat manusia, lagi-lagi orang Islam yang telah pun mempercayai Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah, dia nak menghasut ataupun memesongkan cara fikir ataupun hati kita. So dengan cara itulah dia nak memesongkan hati nurani kita yang baik ini kepada niat yang mungkin agak terpesong, menyebabkan amalan kita tu akan menjadi amalan yang sia-sia. Walaupun dia agak baik lah. Saya rasa anda faham je apa maksud saya. Anda boleh cari sendiri. Saya tak nak cakap, mungkin akan menimbulkan beberapa isu. Tapi benda tu adalah realitinya. Syaitan ni bekerja begitu. Ataupun contoh, kalau kita ada niat yang baik, hati kita terlintas untuk buat benda yang baik. Tapi disebabkan syaitan ini, dia membisikkan bahawa, okey, tak apalah, itu kita tangguh dulu. Tak apa, nanti boleh buat. Nanti kebaikan ni kita boleh buat. Korang relax dulu, santai dulu, okey? Itu pun adalah salah satu cara kerja syaitan. Okay? Dan benda ni korang boleh baca sendiri dalam buku Falsafah Syaitan, Hamka, yang mana buku ni walaupun pendek tapi syarat dengan pelbagai ayat Al-Quran dan juga syarat dengan hikmah yang akan ditonjolkan oleh Hamka tentang syaitan itu sendiri. Jadi disebabkan kita ada musuh yang sama, jadi kalau kita nak mengatasi serangan musuh, kita kena fahamlah pergerakan musuh tu macam mana. Kita kena fahamlah musuh tu macam mana, cara fikir dia macam mana, cara kerja dia macam mana, barulah kita boleh counter dia. Okay? Jangan lupa tinggalkan komen apa pendapat anda tentang buku ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Nampak macam sengit lah. Kenapa sengit Sekejap guys.
Oh. Haha, okay. Center belum?